InsyaAllah pada kali ini saya ingin kongsikan di antara amalan yang dilakukan oleh Auf bin Malik Al-Ashja'i radhiyallahu anhu apabila diuji dengan sakit. Maka beliau menyuruh dibawakan kepadanya, yang pertamanya adalah air, yang keduanya madu, dan juga dia menyuruh untuk dibawakan kepadanya minyak zaitun. Ketiga-tiga bahan ini dicampurkan. Yang pertama disediakan air, selepas itu kita ambil madu dan kita campurkan madu. Ya, kita ambil satu sudu sebagai contoh dan kita campurkan dengan air dan kita kacau, dan selepas itu kita ambil minyak zaitun, kita campurkan minyak zaitun satu sudu dan kita campurkan ke dalam air dan kita kacau. Selepas itu kita buat minum dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan dengan keberkatan air yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga dengan berkat madu dan juga dengan pohon yang diberkati iaitu zaitun, Allah Subhanahu Wa Taala menyembuhkan kita insya-Allah. Kita minum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sembuhkan kita insya-Allah.